makan malam saya hari ini sangat simple ya. Saya buat sup, suun dan telur ya. Okey, ni untuk portion untuk satu orang makan. Jom kita tengok macam mana saya buat. Senang sangat. Okey, jom. Okey, air dah menggelegak, kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Okey, masukkan sebut lada putih. Ni terpulang lah. Kalau rasa nak pedas boleh masuk lebih. Masuk sedikit garam dan juga perasa. Okey, masukkan perasa. Saya buat ni hanya untuk seorang makan ya. Saya akan masukkan 2 biji telur. Okey, telur yang pertama. Okey, telur yang kedua. Okey, sementara tu kita boleh terus masukkan suun ya. Hari ini saya nak guna suun. Satu ikat tu yang kecil, hanya untuk satu orang makan. Okey, masukkan suun satu kecil je. Alright. Okay. Ni sesuai untuk diet ya. Lepas tu kalau nak tambah lada putih ni, saya guna yang ni pun boleh. Tambah je. Kalau rasa nak pedas boleh letak cili api Tapi hari ni memang saya nak makan light je, tak nak pedas. Okay, kita kacau. Sekejap je dia nak masak. Ok, suun kita dah masak Ok, sekarang saya nak masukkan salad. Saya akan guna salad ni sedap dia rangup. Ok, masuk seberapa banyak yang korang nak makan. Macam saya memang saya suka salad banyak sebab saya tengah fasa berdiet. Biasalah awal-awal tahun ni dia tengah bersemangat nak diet. Simple je awak. Dengan telur je. Kalau nak letak ayam ke boleh. Tapi malam ni memang saya nak makan sup telur macam ni je. Okey. Dah, kita tunggu sekejap. Sekejap lagi terus boleh angkat dan hidang. Alhamdulillah sup kita dah masak. Okey, jom